Ustaz, saya tua dah Ustaz. Saya umur apa dah? Umur 40. Umur 40 pun tak ada masalah, boleh berubah. Perjalanan destinasi hidup kita. Ada umur 30 tahun. Ada kurang sikit. Ada lebih. Ada 40 tahun lebih. Ada yang 50 tahun lebih dah. Persoalan sekali adalah, adakah rentak kita daripada dulu sampai sekarang sampai ni sama je, ataupun sudah ada perbezaan yang ketara? Kalau sama, malang tuan-tuan. Kita perlu hijrah. Kita perlu hijrah. Kenapa? Kalau kita tak berubah, orang tak akan ubah dah kita. Yang ubah diri kita sendiri. Macam mana kita nak ubah? Di sinilah persoalannya. Ini namanya muhasabah. Muhasabah ni kita tengok orang baik, kita nak jadi baik seumpamanya atau lebih pada dia. Kalau duk main takut lama gini, pas sudah gitu, sudah dah mati. Rugi kita. 3 orang. Seorang. 3 keluarga. 3 orang sahabat. Sekolah sama, kehidupan sama, kapung sama. Tapi seorang ni Masya Allah berjaya sampai peringkat antarabangsa. Seorang tu berjaya lebih kurang. Seorang tu cukup makan je. Ataupun tak kaya. Kalau 3 ni temu, baru nampak berapa darjat. 3 darjat. Darjat tinggi sekali, darjat sederhana, darjat tak apa nak erak lah. Tak kaku. Apa salahnya? Sama-sama belajar, sama-sama duk main mandi sungai dulu, sama-sama duk kapung, sama-sama makan roti canai, sama-sama gini. Kenapa 3-3 berbeza? Maka di sinilah kalau orang lain tengok, orang lain kata, tengok ada beza. Kalau aku jadi orang macam ni, bagi hebat. Tapi kadang-kadang sesar ni tak ke mana. Tak habis itu. Siapa boleh ubah? Kita sendiri. Ustaz, saya tua dah Ustaz. Saya umur apa dah? Umur 40. Umur 40 pun tak ada masalah, boleh berubah. Sahabat Nabi berapa ramai yang bila datang sinar Islam, masuk cahaya Islam, dia berubah betul-betul.